Ikut pun tak, apa tu dia masuk pun. Kita pergi makan mana? Hari ni kita pergi makan Kopi 434 Kajang. Kajang, okey. So ni makanan kita. Makanan. Oh, ini memang. Oh. Bestnya. Okay, jom kita nak review dulu. Nak review. Caca nak review. Okay, jom kita review dulu. Sama-sama lah. Okay. Ini susah parking tau. Korang kena download apps Flexi Parking. Okay. Ikut pun tak, apa tu dia masuk pun. Kan? 435. Kopi 434. Okay. Kita order. Mana satu butter, mana satu Ni butter. dalam margarine, mana butter. satu. Ni butter. Okay, kita try roti dulu. Ni butter. So ni Ni butter lah. Ni margarine. margarine kot. Okay, ni butter, Ni butter, ni margarine. Kita try butter dulu. Kita try butter dulu. Akan tunjuk kat kamera akak tau. Akan tunjuk kat kamera saya. Roti. Dalam macam tu. Okay. Kita nak try juga. Tapi tu dia punya. Okay, butter dia ni tebal. Kita suka butter macam ni. Dia bagi label. Tapi punya kaya ni macam lain ya. Tak macam kaya selalu. Kaya dia pekat lah. Kuih butter ni pun dia tak bagi kelekut ke. Dia bagi tebal sangat. Kita letak baker. Betul? Dia ikan benda tak sentuh. Dia risau. Kan tak ada satu kat muka akak ni. Apa? Betul. Pemain. Sedap. Okay, boleh. Kopi panas. Dah. Okay tak? Pernah je kita makan kedai kopi 434 ni dekat Mungo. Sebelah husband kita. Saja je nak pergi kat sini juga. Tak kan? Tak kan? Sekejap. Dia nak order. Ni cawan besar tau. Dia ada cawan kecil, cawan besar. Ni tambah 50 sen. Then kita nak try yang ni dulu lagi. Yang ni ialah margarine. Kalau macam ni. Saya je. Oh, maknanya margarine dia sapu Margarine ni kan? sapu je. Ha? Bagi akak Butter kan? butter. Betul? Butter juga ada deh. Bagi ni biasa je. Roti dia bukan jenis yang tebal tau. Roti dia jenis yang nipis tapi ramah. Tak muak lah. Ambil dia kena sini. Okay. Banyak makanan. Okay, tu. Okay. Kita letak sini ya. Satukan. Kopi. Kami dua order kopi yang sama. Apa 434 lah. Ni yang panas tadi. Yang ni yang panas tadi. Ikut dia 3111. Ni yang sejuk. Okay. Kala nanti nak pasok. Oh. Okay. Terima kasih. Oh, ini lagi lah. Otak ban. Otak ban. Otak ban. Otak. Bukan otak manusia. Bukan otak binatang. Otak binatang lah. Otak ban. Betul lah. Otak udang. Udang. Otak apa dia? Panas. Panggil otak udang. Ini kan. Kenapa benda lah? Kita tak makan ni. Tapi dia ada juga lah. Now kita try makan otak. Tapi otak ni panas. Otak tu sedap dia. Boleh. Nak ambil satu terus je lah. Sorry. Panas tak? Boleh. Boleh. Dia macam pau. Apa panas tu? Dia macam pau. Dia macam best.
Tak kita tengok sekarang penuh sekarang ni. Penuh kan? Tak punya bau nak makan. Macam kita lagi kita tak gaji kan tu. Nampak sangat jadi tidur. Okey. Ni. Dia berasa. Nampak dia. Tebal kan? Gigil eh? Lapar. Mana baik. Tapi otak-otak ni kan pedas gitu. Betul. Kau tak ada muak tu. Tapi okey lah, pedas ni boleh dimakan. Tu ni lah malam dengan roti ni. Sedap. Ya. Terus? Ni roti pau kan. Sedap lah. Baik kita bungkus macam ni je daripada ni. Kan? Telur dia cair. So sedap telurnya. Pedas. Otak tak ada pedas. Mantap. Sedap amat. Tak nampak asal orang nampak. Nampak tu? Saya melangkah. Mungkin saya nampak tu. Sedap ni. Dia sedap. Dia macam pakai half ni kat dalam ni. Ikan ni dia buat dalam bekas dia makan. Betul? Kan? Tapi ni tebal lagi tak? Ni Tengok ni. Jadi ikan dia nampak ni. tengok lah. Nak bukan binatang. Binatang lah. Ni kotak ikan. Sebab ikan dapat. Tapi dia memang sedap. Memang sedap. Kita cuba. Keman. Tak macam ni nanti tak. Ini memang sedap. Memang sedap yang ni. Lepas tu kalau roti macam kita prefer lagi yang butter. Betul. Punya tau. Jangan ambil macam ni. Buat mandarin tu rasanya macam Biasa-biasa je. biasa-biasa je. Rasa sedap. Tapi dia sedap je. Jadi kita suka yang Enggak ni. kan aku nak beli lagi. Nampak. Oh, bagus je. Tapi pedas. Betul? Macam ni dia punya mulut. Panas lagi tu. Ayam dia bagi macam chicken chop. Tapi okey. Sebab apa okey? Dia punya Boleh makan dua orang. banyak. Ni dia punya otak tebal tau. Otak dia sama je rasa macam tadi. Ni yang benda mi siam bukan bihun kan. Panas. Kita kan dah sampai lama tau benda ni. Mesti panas. Okey. Kalau di Bandung, kalau kat kampung husband kita kan, kita selalu makan mi Bandung kawan husband kita. Kedai Putat nama dia dalam kampung lah, mi Bandung ni. Tapi hari ni kita try mi Bandung dekat Kopi 434. Pekat kau jatuh. Pekat. Mi Bandung dia pekat sangat-sangat. Tu telur cari. Dia ada telur rebus. Telur cair, telur rebus. Telur rebus tapi yang jenis cair je. Dia ada telur rebus. Dia pedas tak kan? Pedas dia. Ambang juga. Sedap eh? Ambang juga. Lemak tu dek. Sedap. Okey. Ni mi kita tadi. Kalau nak bagi nampakkan mi saya. Okey, bagi nampakkan mi saya je. Tengok mi saya ni. Banyak tau. Dia ada telur rebus. Dia pakai lepas tu ayam dia ni jenis macam ayam macam ni. Macam mihun dia punya ayam ni. Dia potong-potong dia letak dalam mi kita ni. Okey. Awak tengok mi siam je pun macam banyak yang sedap. Tapi pedas sikit. Pedas eh. Sambal sedap. Sambal nasi lemak ni kot. Okay, try. Ni kita punya mi. Kita try dia. Kita rasa ni macam ni. Panas. Masih panas lah. Biasa dah lama dah kita letak Panas ni. sikit. Pada aircon kot. Ada. Okay. Kita try bismillah.
Macam sama tak macam kat mall pun. Apa? Ni pekat weh kuah dia. Memang rasa dia punya Bila cepat naik allergic. Jom. sedap. Dia punya Teman kita orang makan, okey? So, ni kerja masa. Tapi sekarang masa kerja kita orang. Macam tak ada masa. Macam masa banyak. mati ngantuk tadi dia pun tak ngantuk dah. Tak payah pergi cari mi bandung tempat lain. Dekat sini sedap sangat mi bandung. Macam pukat punya rasa. Kalau tengok tekstur dia, ya. Kalau tengok tekstur dia, dia macam garing dekat luar ni. Tapi dalam ni juicy. Serius. Sedap. Benar kena buat. Kuah dia memang pekat. Pekat yang sedap sangat. Memang Baloi lah. sedap terbaloi. Cuma mi ni kena orang yang tahan pedas. Tapi kat sini memang semua pedas tau. Mostly pedas je kau. Oh, Bukan. dia pedas tu. Bukan pedas. Aku yang tak tahan pedas. Itu je lah. Dia sebenarnya biasa je kot. Kan? Tak rasa okey je. Dia asal pula boleh yang makan tu makan dia. Kau tak boleh pula makan pedas. Dia boleh. Misiam dia plain sikit. Ada rasa tak? Okey tak rasa dia. Kalau makan misiam tu bagi saya dia macam biasa je. Biasa Kalau je. dengan sambal okey. Sebab sambal dia sedap. Kan? Bagi atas sana. Macam plain sikit. Kosong lah, kosong. Ada kosongnya. Kalau makan dengan sambal Rasanya boleh kena makan dengan sambal dia. baru dia ngam. Baru dia ngam. Betul? Bagi saya kurang lami dia. Betul? Tapi dia punya ni semua. Kalau dia combine dia jadi Tapi kalau dia je biasa je. Dia kenyang weh, sangat. Saya bersih makan, dia tak bersih makan. Mungkin memang betul lah misiam dia tak berapa. Bukan tak sedap, sedap. Cuma dia tak berasa. Dia ke pada kamera aku. Sebab perawat sana macam cuma tak tanya kat saya. Sedap, cuma dia apa orang cakap? Sangat rasa sangat kan. Dia tak ada rasa. Tak ada rasa. Dia macam kalau benda- makan tu sahaja tak ada rasa. Betul, dia macam tak ada rasa apa-apa. Dia tak kena makan sambal tu. Sambal ni kena apa orang cakap? Kena blend in je dia. Gaul. Oh. Mau sawak kata mau diramik ya sekali. Ya macam ni. Barunya nyaman dimakan. Oh, semenjang kata ramah. Ramah saya benda lain. Tahu tu Ramah. macam ni lah. Tapi semua nang nyaman lah. Sedap, nyaman. Nang nyaman lah, nang nyaman. Nang nyaman tu tak nyaman. Nang nyaman, nang sedap. Oh, nang tu sedap. Tak, nang tu memang sedap. Oh, nang tu. Nyaman tu sedap. Nyaman tu sedap. Okay. Ya, nyaman tu sejuk. So, sampai situ je lah. Macam kami dua nak rushing dah nak balik office. Dah tahu dah jam berapa, jam tu tinggal ke office. 42 minit, Pak. Okay. So, yang mana belum subscribe, korang subscribe. Jangan lupa subscribe. So, enjoy. Thank you, teman. Bye, korang. Bye. Tapi kami nak follow-nya juga. Aku nak punya pun YouTube kan. Kami nak cuba follow juga. Munya accept aku lah untuk follow-nya. Tak ada. So, Kalau subscribe ni terus subscribe je. Tak ada set tak set. so nak kita jumpa lagi lah. Okay. Setakat tu je lah untuk makan minum aku rajin. Aku mula video muka rajin cek dah lah ya. Mungkin sedikit tu je videonya. Aku tak faham apa ni. Okay. Yang aku faham nanti jumpa lagi. Bye. Okay. Boleh beli tau kat sini. Okay, pasal kita pergi jauh-jauh lagi. Tidak langgar bisa. Jumpa lagi. Bye. Bye. Tak dah kebena.
Comel. Okay. Ya. Bye. Bye. Tu mak tu. Kedai ni dekat pasar sana tu. Tu pasar. Pasar Borong Kajang kan. Jadi juga pergi parkingnya, mau tahu parkingnya non di seberang sebelah non. Parking di seberang. Kedainya dekat situ. Kopi Eh, pagi 4. sampai atas tu. Kan Ha. bangunan dia lah kiranya kan. Orang sewa dia. Oh, kaya betul tu. Okay, jom. Bye. Ciao. Okay. Bye.